Pada kakak-kakak, abang-abang yang kat sana tu tak payah ada stres-stres no. InsyaAllah tak ada masalah, tak ada masalah. Yang mana stres-stres tu juga, mai ikutkan dah. Kita cerita tentang buah kantan kali ni lah. Okey, jom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kenal tak buah apa ni? Masak dah, nampak? Dia kuning-kuning ni masak dah ni. Jom kita kenali sama-sama. Kalau cerita bab bunga kantan ni, ramai orang serba maklum dan kenal lah bunga kantan ni macam mana lah. Biasalah duk makan lah. Kalau bab umbut dia pun kan dah cerita dah sebelum ni dalam video-video sebelum ni lah. Boleh rujuk video sebelum ni. Okey, kali ni insya-Allah kita akan cerita tentang buah dia pula. Jom. Dia juga yang bertanya pasal apa pokok kantan dia tak pernah berbuah noh. Dia nak berbuah, dia bunga dia kita jangan kerat noh. Contoh dia biar kering kat pokok lagu ni noh. InsyaAllah, nampak? Bila dia kering macam ni, insyaAllah baru dia naik buah pelan-pelan lagu ni, nampak? Ni dah buah masak dah ni, kita boleh tuai lah noh. Kita boleh buat apa buah dia ni? Tak kita cerita. Tapi bukan semua pokok kantan dia berbuah noh. Ada jenis yang tak ada buah juga. Okey, jom kita sambung lagi. Okay, salah satu kaedah kita nak tuai bunga ataupun buah dia, kita potong bawah terus noh. Jangan potong atas ni. Potong bawah terus macam ni, nampak tak? Ni kita nak tuai buah dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni dia. Nampak tak? Inilah buah kantan noh. Bagi siapa yang baru first time tengok, ni dia ni rupa dia ni nah. Nampak tak? Apa yang orang guna buah dia ni nah? Buah dia ni selalu orang nak buat benih semula noh. Benih pokok kantan dia semai biji dia ada banyak dah ni. Dalam ni ada banyak, dalam ribu juga dah noh. Lepas tu ada juga orang buat masak noh. Buat masak asam pedas. Memang padu, tak payah buah asam keping dah. Dia memang ada rasa masam, rasa dia tersendiri noh. Dia biji kecil begitu. Okeylah, harap semua enjoy dengan video kanda kali ini. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.